Nama aku Nash Iqmal bin Razman Hakimi. Aku adalah seorang bekas ketua kumpulan motor popular di Malaysia, iaitu Revista Prime. Umur aku sekarang 45 tahun. Dalam Revista Prime, aku ada 4 orang sahabat yang paling setia dengan aku, iaitu Jebat Paan, Apit dan Lan. Dulu aku pernah ada kawan lebih ramai dari sekarang. Namun mereka semua pergi dulu lebih awal dari kami semua. Pada awalnya kami adalah sekumpulan mat rempit yang nakal, suka berlumba haram di lebuh raya, mengganggu pengguna jalan raya. Namun, setelah kami join tim Revista Prime, fikiran kami jadi lebih matang. Kami berlumba motor secara baik di litar-litar lumba dan join bermacam-macam pertandingan. Aku tak pernah berkahwin. Sehinggalah umur aku 45 tahun. Akhirnya, aku memilih untuk keluarga aku. Pilihkan jodoh yang sesuai untuk aku. Kerana masa muda, aku dah banyak kecewa ketika bercinta. Kini aku dijodohkan dengan wanita yang jauh lebih muda dari aku. Ini adalah isteri aku. Nama dia Elvira. Berumur 20 tahun. Kami tak pernah berjumpa dan bercinta. Kami bercinta selepas nikah. Kini sudah 2 tahun kami mendirikan rumah tangga. Kami belum dikurniakan cahaya mata. Tapi kami akan terus berdoa untuk masa depan yang baik keluarga kami. Kisah hidup aku sangat panjang untuk diceritakan. Tapi kali ini aku tak akan berceritakan kisah hidup aku. Apa yang akan aku ceritakan adalah tentang tim aku dulu, iaitu Revista Prime. Dari mana ianya bermula dan bagaimana dia berakhir. Ini adalah Hisham masa remaja dan masa dia dewasa. Dia pernah menjadi abah angkat aku sebelum aku diangkat menjadi ketua Revista Prime. Dia ada seorang adik lelaki bernama Fandi atau dikenali sebagai Andy. Walaupun mereka saudara, tapi sifat mereka sangat jauh beza. Andy mempunyai sifat tamak dan gila kuasa dan kejam penuh hasad dengki. Perang sesama mereka bermula dari zaman mereka remaja. Segalanya bermula dari sini. Sakitnya perlahan sikit. Tahan, kita bawa pergi. Jaga langkah, jangan jatuh lagi. Laju. Kuat sikit, kita hampir sampai. Tahan lagi, jangan putus asa. Oi bodoh, tak buat patah, sial! Sial! Jangan dekat-dekat. Kita tengah tengok kau. Jangan cuba lari. Tolong, jangan sakitan. Ikut arahan.
Kau sini biar aku ajar kau merawat. Woi kau apa hal ha? Bangsat! Kau ingat kau hebat sangat ha? Apa kau ajar ni? Hebat mana pun kau, lawan aku! Kau ingat kau? Kurang ajar! Tak gua! Wah! Kurang ajar tak gua dah! Stand up! Stay down! Get off! It's over! Sudahlah tu! Apa yang kau nak sebenarnya ni? Cukuplah! Korang jangan ingat korang boleh terlepas. Korang akan tengok nasib korang lepas ni. Aku akan pastikan hidup tim korang takkan tenang. Permainan baru bermula. Korang ingat tu. Sekarang ni macam mana? Biar orang atasan yang uruskan. Di jalan yang gelap ini, bayang kami jadi saksi. Bunyi Injil memecah sunyi, malam tunduk kami berdiri. Langkah seragam bagai ribut, tiada siapa mampu sambut. Dalam asap, dalam bara, nama kami jadi setiap lorong dan simpang, cerita kami jadi bimbang. Ada dendam, ada bayang, takkan undur kami datang. Awan hitam sudah pecah, dengan kilat menyambar wajah. Lihat kami naik tahta, dengan motor jadi senjata. Baiklah, mundur pelan-pelan. Lihat spion, aman. Sudah sampai, berhenti. Alamak, motor siapa yang aku langgar pula ni? Aduh, motor siapa ni? Matilah aku nak menjawab nanti. Okeylah Abang J, kalau ada apa-apa nanti abang kontak saya. Okey, baiklah. Okey, cepat. Jom balik. Shh, Bang Mami, aku mana kuat nak angkat seorang-seorang ni? Ish, beratnya aku mana kuat nak angkat seorang-seorang. Oi, kau buat apa dengan motor aku ni? Tepi sikit. Maafkan saya, tadi saya nak reverse. Tak perasan motor awak kat sini.
Senang je kau minta maaf. Kau ingat maaf kau tu boleh repair motor ni balik ke? Aku dah minta maaf, apa lagi kau nak? Sudah, jangan bergaduh di sini. Hey, motor ni limited edition tau. Harap muka cantik tapi buta. Apa ni? Kenapa marah sangat? Amba jahatnya mulut awak tu. Harap muka je handsome tapi mulut mengalahkan mak bawang. Mulut kau tu macam mulut burung murai. Dah salah tak nak mengaku. Hey, sudahlah tu. Tak malu kau orang tengok. Sekarang ni fikir jalan penyelesaian. Sekarang aku nak kau bayar bak ganti rugi bahagian motor aku yang rosak ni. Cis, setakat motor buruk macam ni, aku boleh suruh papa ganti motor terus lah. Okey, baik. Kalau macam tu, jom kita pergi jumpa papa kau tu. Okey, boleh. Jom kita pergi sekarang. Jauh lagi ke rumah kau ni. Aku dah lambat nak pergi race kat Lita. Sabar sikit boleh tak? Wow, boleh tahan besar juga rumah kau ni. Jomlah masuk jumpa papa saya. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Waalaikumsalam. Hai papa. Abah, ini Abah Syam kan? Ya Allah, Abah Syam. Lama Nash tak jumpa Abah. Abah pun lama tak jumpa Nash. Abah rindu. Kamu dah besar sekarang Dah tinggi lampai. Rasanya dekat 10 tahun tak jumpa. Sorry, papa kenal ke lelaki ni? Milia, inilah anak angkat Papa Nash yang Papa selalu cerita tu. Jadi awak ni Nash Iqmal Razman Hakimi ke? Wah, bestnya. Sebab itulah Papa pilih Nash jadi ketua Revista Prime. Sebab dia degil. Nash punya keras kepala ni cuma saya seorang je boleh faham. Orang lain takkan boleh faham dia. Nash, mari ikut Abah. Wow. Mila dah cerita case tadi, sekarang pilih motor mana Nash nak? Sebenarnya dah lama Nash teringin motor ni. Nanti Abah siapkan semua dokumen motor ni untuk Nash. Terima kasih Abah. Nash happy sangat hari ni. Sama-sama Nash. Nanti ada masa datanglah lagi. Jom pergi dulu. Happy tak berkenal dengan Nash hari ni? Mestilah happy. Weh, jebat. Aku tak sangka dapat naik motor ni hari ni. Ni lah orang kata rezeki datang bergolek. Aku pernah coba mengenal semua wajah. Setiap Kau dah kenapa berjebat pandang aku macam tu? yang indah, Sebenarnya dah lama aku tak tengok kau happy macam sekarang ni. cuma bayang yang singgah. Aku rasa aku dah dapat balik semangat aku lepas aku jumpa Abah Syam tadi. Penat dan pasrah, Aku juga happy kalau kau happy. Welcome back my brother. janji Terima kasih bro. debu di udara. Oi Dani, jomlah balik. Motor kau masih tersadai kat jalan tadi. Agaknya motor aku tu ada orang curi tak? Mengarutlah kau ni. Kau rasa milih dengan aku okey tak? Habis tu Syak kau nak letak mana? Sekarang kau fikir macam mana nak jawab dengan Abang Adib? Hari ni kau tak datang training race. Aduh, handphone aku mati dah pula. Bateri habis dah ni. Jomlah balik cepat. Kau pergi mana sekarang mau nak balik? Adik kau dari tadi tunggu kau nak ulang kaji. Sejak bila Abah sibuk hal hidup Nash selama ni, Abah tak pernah peduli pun. Gua ngajar kau! Lepaslah! Aku tak boleh duduk diam lagi. Aku kena bangkit.